Cover story Yamato memang dah ada lah. Okay guys, cover story Yamato dah ada. Janganlah korang tangisi dan rindu. Benda dah lepas, biarlah lepas. Dalam maybe dah orang 10 chapter macam tu, kita akan dapat cover request. Dan nanti kemudian kita akan kembali semula dekat cover story yang baru, which is akan fokus dekat hit lah. That's for sure. So jom kita baca chapter 1. Kemunculan Imo yang bergabung dengan Satan. Satanmu. Saint Satan, what is this form? Is this an ability? Wih, kau tengok. Aku tak tahulah apa sebenarnya idea Oda dengan Imo ni sebenarnya. Tak like. Maksud aku macam mana sebenarnya rupa Imo? Sebelum ni Oda tunjukkan cerita siluet untuk Gorosei saja lah. Lepas tu tak lama lepas tu kita dapat rupa form Gorosei dia, which is tak jauh beza dengan siluet diorang. Tak adalah 100%, tapi at least adalah around like 80% similarity. Tapi Imo ni sejak pertama kali dia keluar sampai dah sekarang dah bergabung dengan Satan ni, memang macam tu jugalah rupa dia. Macam cacing. Okay, macam sekerat macam tu je. Now dah bergabung dengan Satan pun sekerat dia macam tu juga. Aku pun tak tahu apa benda, tapi pasti dia besar lah macam menara KLCC kat situ. Sorry, menara KL lah kat situ. Agak tinggi lah, besar weh. Memang tinggi. Dia dah bergabung dengan Satan. Tapi yang mengejutkannya, masa Satan keluar dekat 8 hit, at least dia ada cakap lah kan. Untuk orang lain semua jangan pandang macam, at least dekat 8 hit dia macam merahsiakan lagi rupa dia tu. Tapi dekat God Valley ni dia macam tak ada merahsiakan rupa dia. Dia tak merahsiakan rupa dia satu hal. Kemunculan Imo tu pun hal yang lain juga. Such I saw. Oh gila lah. Kau tengok Imo cakap apa? So Imo macam semak lah. Tengok ada ramai-ramai orang kat depan tu kan. So aku rasa dia akan bunuh semua Marine ni. Suatu tak ada Marine yang hidup untuk mencerita zaman ni. Lepas tu betul. Yang menariknya, dia bukan guna kaki Satan tu tau untuk bunuh Marine ni. Dia guna bayang-bayang ataupun benda yang hitam-hitam daripada kaki Satan tu, yang which is sepatutnya haki lah kan. Benda tu yang datang menyerang. Dicucuk semua Marine, matilah semua Marine ni. Lepas tu, pirate-pirate lain pun terkejut. Wah! Pirate-pirate ni ingat ni side diorang, side Marine. Tapi tidak. Lepas tu, bom! Dia serang juga pirate. Dia serang semua orang lah. Semua orang sekeliling dia diserang. Everyone fall back. Jurik Marine pun semua panik. Memang huru-hara lah. Keep your distance. Wah, yeah. Attacking is prohibited. Secure the escape route instead. So, Marine pun tahu. Itu Satan. Jangan serang. Jangan biarkan diri untuk diserang. So just fall back lah, lari kan. Belah, biar Moss buat hal lah. Lepas tu kita nampak Roger kat sini. Roger cakap, ambil semua budak-budak ni. Ambil semua harta yang ada. Belah, bawa pergi Zapal. Dia dah settle dengan benda ni lah kan. So kat abang macam risau lah kan. Janganlah kan. Sebab dia semua kat situ. This, not this again. So mungkin dah pernah ada similar situation macam ni. Which is Roger suruh diorang semua fall back dulu and dia yang handle. Okay, lepas tu, Gap pun sama. What the hell is that freaking monster? Yelah, aku tukar suara aku balik. One of the 5 elders, This is my first time seeing one. What a fitting look for the head of this maggot. Okay, ni menarik. So, Gap, dia tak pernah jumpa Gorosei. Senang cakap, kita boleh nampak lah kat sini. Yang Gap memang tak pernah suka Celestial Dragon. Ada beberapa sebab. Okay, sorry lah aku mencelah kejap. Sebab ramai orang masih mempertikaikan pasal Gap. Aku pelik. Kita sekarang dah chapter 1163. Kenapa masih ada soalan ataupun masih ada orang yang mempertikaikan tentang Gap? Kenapa masih ada orang tanya pasal Gap? Tapi daripada sudut cerita ni sebenarnya kita boleh faham dah. Okay? Satu, Kong memang suruh Gap datang God Valley. Tolong jaga Celestial Dragon. Gap tak nak. Itu je tunjuk dah yang Gap sebenarnya memang tak kisah pasal Celestial Dragon. Dia cuma datang disebabkan ada Roger kat sini. And satu lagi bukti yang sampai sekarang Gap memang tak ambil pangkat. Dia boleh jadi Admiral. Dia sebenarnya boleh jadi Fleet Admiral. Tapi dia tak nak. Sebab apa? Sebab against. Dia tak nak ambil direct arahan ataupun direct bekerja dengan Gorosei ataupun Celestial Dragon. Benda ni semua memang dah ada dalam cerita. Tapi kalau masih ada soalan, tapi kenapa kalau Gap tak suka diorang, kenapa masih stay? Itu korang fikirlah sendiri. Walaupun sebagai Vice Admiral, pangkat yang agak tinggi, tapi dia memang tak pernah jumpa Gorosei and memang tak pernah ambil pot lah pasal Gorosei. Member-member lain dah panik sebab dia selamba kutuk Celestial Dragon kat depan-depan. Lepas tu, itu dia. And now kita nampak Z-Bag betul-betul berdiri depan Imo. Hey, Venenizing the Red King. Kau tengok Z-Bag cool gila. So thou art the one
Davy Jones. Ni satu benda yang aku suka tentang Emu tau. Cara dia bercakap tu memang macam cakap zaman dulu tau. Cerita-cerita tahun 18,000, 17,000. Memang karakter lama. Kat sini menguatkan lagi bahawanya dia ni memang karakter yang hidup sejak 800 tahun yang dulu. Kan dia pakai English lama, English baku lama. So the one that Davy Jones. Siapa ni? Zebek pembalas. Afraid I got the wrong guy. I never even met the man. Oh, lepas tu, that is precisely why your wretched ilk must be expunged from the annal of history. Oh, ya Allah, susahnya lah nak sebut English diorang ni. For sure, Davy Jones ni zaman-zaman Emu juga. Zaman 800 tahun yang lepas. Dia lebih kurang macam apa yang aku cerita sebelum ni. Aku buat review yang kemungkinan besar Davy Jones dengan Joy Boy ni mungkin orang yang sama, ataupun at least Davy Jones dengan Joy Boy ni datang daripada era yang sama. Mesti. Macam mana Emu benci dengan D, macam tu jugalah Emu benci dengan Davy Jones. So mungkin diorang ni berkait lah. Emu cakap kalau golongan Davy masih hidup, dunia dia takkan lengkap. Kan? Sebab dia sebut Moose World remains incomplete. So dia cuba serang. Dia cuba serang Zebek, tapi Zebek sub potong kaki Satan. Dia potong kaki Satan. Weh, bapak style gila. Tak pernah lagi kita nampak ada orang potong kaki Satan. Lepas tu si Zebek pun balas, the world ain't yours. Dunia bukan milik engkau. Lepas tu kita nampak Marine kat situ. So budak-budak Marine ni cakap lah kan, yang Rocks ni, Zebek ni nak pergi serang Satan. So Rear Admiral, macam mana ni, kita nak tolong ke apa? Lepas tu dia pun tak tahu nak buat apa, tapi Gup menyampuk kat situ. Damn right we should move it. Wait. Gup masuk campur. Lepas tu kita pergi kat tempat lain. Siapa ni? Asal nampak orang tengah teguk macam tu je, memang Captain John lah. Tak ada benda lain dia buat. Asal nampak muka dia je tengah teguk. This is goodbye then, Rocks Pirate. So kat sini si Captain John ni dah nak gerak lah. Dia nak belah dah. Dia dah nak start, boleh katakan macam mengkhianat kru dia jugalah, kru Rocks lah. I mean like, bukanlah benda mengejutkan. Bukan semua kru Rocks ni pun bahagia bersama kan. Memang kalau kita tengok beberapa orang je yang setia, yang lain memang tak boleh pakai lah kan. Dragon dengan Shank ni apa cerita ni? Bila nak masuk dalam peti harta karun Roger ni? What's going on? Wah, Shank menangis kat situ. Lepas tu dia nak, Dragon nampak kapal Navy, a naval ship. I'll have them take the kid. So dia nak bagi Shank dekat Marine. Tapi lepas tu tiba-tiba dia macam tertarik. What the? Wait, dia kena tarik. Apa jadi? Dia kena tarik. Wah. Orang-orang lain pun barang-barang kena tarik. Wait, the treasure. Oh my. Captain John. To me, my treasure. Teori orang ramai bahawa Captain John ni adalah Devil Fruit user sebelum Kid menjadi kenyataan. Itu dia guna kuasa Jika Nomi, kuasa magnet.